Kita dah sampai pot mancing. Pot mancing kat mana ni? Kita kat Cuah Lukut. Okay. Kita kena jalan kaki sikit ke dalam tu. Okay. Ke dalam tu ada pemancing. So hari ni kita mancing kat Cuah. So kita angkat barang lah. Barang kita angkat. Angkat barang, angkat joran. Banyak barang lah. Okay. So korang kena menampak lah pot ni. Pot ni kat ujung tu laut. So korang menapak sikit dekat ladang sawit ni. Menapak sampai lah dekat ujung pot tu. Okay, dah sampai. Kita ambil kiri ni lah. Okay, kita dah siap set up otak kail. Batu pakai 100. Pakai 2 mata kail Okay, 2 mata kail. Joran 16 kaki Ionic Surf. Reel lagi king. Umpan kita pakai umpan. Umpan kita pakai umpan. Saya dah buat palingan pertama. Okay, itu ada mancing kecil, joran pendek. Saya seorang ni pakai 16 kaki. Ni Ionic Surf 16 kaki. Pokok adalah yang sudi jamah umpan saya ni. Amin. Sikit update. Tadi ada ketuk joran panjang saya. Saya tarik tak lekat. Saya dah buat lontaran kedua. Okay, abang ni dah try pegang dah. Sebab ikan meriah makan time ni. Abang tu dah dapat gelama lah. Besar 4 jari tadi. Besar 4 jari gelama dia dapat. Okay. Kat sini boleh mancing. Kat sana pun ada mancing. Tapi nak pakai joran panjang limited sikit lah sini. Sebab pokok kelapa pula. Pokok kelapa betul dah. Pokok kelapa sawit belakang ni. Okay. Terus mancing. Off record. Tadi abang ni strike ikan sesirat man. Tak apa lah. Tak gumpau lah. Dapat sesirat. Kaya. Tu nampak. Ada ketuk-ketuk. Tapi tak lekat. Ada ketuk-ketuk. Tapi macam dah lekat ni. Macam dah lekat. Tapi tak tahulah. Saya tarik tengok sikit. Tarik sikit tengok. Tadi ada ketuk tu. Saya strike gelama. Besar juga lah. Besar 3 jari. Okay. Pakai umpan mat. Sudah strike gelama. Okay. Kita mancing lagi. Bapak anak belukang. Janji tak gumpau. Hantar lah. Ada anak belukang dapat. Belukang. Kau tengok tu ada strike kat situ. Okay. Buka, lepas balik Jempak. Okay, abang belukang. Joran saya tu macam ada ketuk. Tapi tak tahulah lekat ke tak. Macam tak lekat, macam lekat. Nampak? Korang nampak tak? Mancing saya. Tu mancing abang ni. Tu mancing mati korang dah dapat gelama 2 ekor. Ada grup bang. Grup apa ni? Gelama 2 ekor dapat abang tu. Kaki competition tu lagi. Pernah Oi, patutlah. Ingat ikan tadi. Sangkut. Tak ada. Abang lambat sangat. Tadi buka loceng. Tak payah buka loceng tadi patutnya. Ada bang? Tadi. Adalah. Tak ada. Berbelik lah tu. Pintar lah tu.
Tadi ada ketuk. Naik lagi seekor gelama 3 jari. Okey. Ada ketuk. Sini ada ikan lah. Ternyata ada ikan. Tapi air cantik ni. Air tak berombak sangat. Naik lagi gelama seekor. Okey. Puas hati lah. Besar-besar ni puas hati lah. Besar habis gunting. Okey. Tadi ada ketuk-ketuk yang agak kuat. Saya naik ikan ni. Orang teka ikan apa? Ikan ni mat. Besar mat. Besar mat. Besar tapak kaki mat. Panjang dia. Ui. Nasib baik tak kena. Kalau kena tadi, tak berlubang kaki. Okey. Kita memburu ikan seterusnya. Kok ada lagi rezeki Tuhan nak bagi. Alhamdulillah. Kita terima dengan seadanya. Amin. Okey. Okey bang, apa perasaan abang dapat ikan bang? Tadi takkanlah menunjuk macam tu tak ikan. Ikan bang. Aduh. Cepatlah bang. Kayulah laju sikit. Penat bang. Saya lah laju tadi, saya penat bang. Ni gemang bang, tak gemang. Duri bang, duri. Oi. Kalau lawan 9 lah, tak bang. Apa? Lepas. Sana. Oh, 9 bang, 9. Oi! Dia lawan kita ah. Okey kau. Bang, jet bang. Jet bang. 1, 2, 3 jet bang. Oh. Lagi besar pada kita punya ah. Besar sikit lah kita punya. 2 cm. Okey bang. Dah boleh buat, dah boleh balik lah. Dek, dah boleh ajak abang balik lah. Boleh masak ni. Ni gemang mau panggil bang. Bukan 9. Sebab mata dia besar gitu. Semalam tak boleh bang. Apa teka betul ni? Okey, abang tu kita dapat ikan gelama 3 ekor, gerut-gerut seekor. Gemang seekor. Air tak ada. Takkan tak ada. Dah menjentat dah tadi. Aduh, selus-selus sikit bang. Biar dia dalam air, bang. Nanti dia lemas bang kalau ada atas air. Gelama. Tapi gelama saya besar lagi bang. Gerut-gerut. Gelama. Oh, gelama. Anak gelama. Alah, kecil je gelama. Jadilah. Ini kalau game ni, ikan ini orang cari. Okey, kita masih lagi mancing. Tapi mancing hari dia panas. Dalam pukul 11. Sekarang dah waktu pukul 11. So, ikan dah kurang makan. Hari ni kita strike 3 ekor gelama, seekor gerut-gerut. Gemang seekor. So, kalau korang nak mancing sini, boleh mancing sini. Tapi kena datang awal pagi lah. Kalau air naik pukul 8.30 tu cantik lah. Dia makan air tengah nak pasang, air surut sikit. Surut banyak macam ni dah tak makan sangat dah. Okay. Saya video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share video kawan. Dan sekali guys, tolong subscribe guys. Bye.